Kisahnya sangat pelik, cinta-cinta yang sangat pelik. Perempuan itu rupanya disihir, kisah cerita yang sangat pelik. Rupa penyakit, rupa datang dari mana? Perempuan kaya kena penyakit apa ini? Ku kira penyakit rupanya santau muka. Ku fikir dia dapat penyakit santau dari kawan perempuan dia sendiri. Aku tak heran sebab dia hanya pentingkan diri. Cinta orang tolak, orang baik ditolak kerana miskin. Yang lelaki lain diterima sebab kaya, yang handsome padahal lelaki baik. Yang akhirnya dia langgar patangan untuk hilangkan rupa. Bukan rupa dia buruk, malah suami dia mati 2 kali selepas dia tunaikan janji pada ibu dia. Sama saja, orang yang dia tunaikan pun dah terlambat. Orang mati mana bisa. Itu cerita Muslim, bukan cerita Kristian. Ya, yang kau buatkan itu kan bunyian, bukannya bunyian Muslim, bukan bunyian kafir. Memang orang mati memang tidak akan maafkan, mana boleh lihat di dunia. Memang orang mati pergi ke akhirat, mana boleh tahu. Hidup mati haruslah hargai, bukan diberi masa mati. Ku tak faham, patasan banyak orang buat agama tak jelas. Bila mati diberi perhargaan, bila hidup tak pernah diberi perhargaan. Itu negara apa zaman dahulu, memang tak ada agama ke apa? Aduhai, memang tak jelas punya cerita yang punya negara zaman dahulu. Bila mati baru nak beri anugerah, bila hidup tak pula beri anugerah. Ini merepek sama sekali. Pantasnya banyak sangat ajaran sesat. Meninggallah jawapannya untuk dihargai. Entah apa entah.